Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Tuan Abdullah Haris, wartawan cilik anda dari TPKC. Hari ini sekolah kami mengadakan kejohanan merentah desa peringkat sekolah. Jom kita ikut. Kejohanan merentah desa dimulakan dengan pemanasan badan, iaitu senam rabi yang diketuai oleh Ustazah Raziah dengan pasukan sekolah kebangsaan Tasik Bau. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa harapan cikgu tentang kejohanan ini? Harapan saya untuk kejohanan merentah desa bagi peringkat sekolah ni, pertama sekali penyertaan semua pelajar daripada tahun 2 sampai tahun 6 penyertaan, dan yang keduanya untuk mencungkil bakat-bakat baru bagi mewakili sekolah untuk peringkat MSSD pada 9 hari bulan di SK Kramil 2. Dan yang ketiga, semoga harapannya perjalanan ataupun kejohanan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Peserta sudah dilepaskan. Cuba kita tengok. Sekarang adalah pertunjukan taekwondo. Mari kita tengok. Itu adalah penerangan fisik serikal yang mana Sekarang berlangsungnya majlis penutupan kejohanan merentah desa peringkat sekolah. Tahniah kepada para pemenang-pemenang dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Sekian, terima kasih. dan terima kasih dan tahniah.